Ini 3 tips mahal untuk menjadikan audiens respon ketika anda berbicara. Dan tips yang ketiga, insyaAllah audiens akan engage dengan anda. Jom. Yang pertama adalah pastikan ada eye contact, mata. Jangan duk tengok lantai, jangan duk tengok ceiling, kan? Bukannya kita letak kita punya nota dekat ceiling pun. Maka kita lihat kepada audiens. Dengan cara macam ni, audiens akan rasa diraikan, dan apabila anda minta respon, mereka akan bagi respon. Tips yang kedua adalah nada suara kita tu. Ya Allah, janganlah asyik flat je. Kalau flat, audiens pun flat. Otak audiens akan mati lebih awal apabila mendengar suara anda yang mendatar. Maka variasikan suara anda, pelbagaikan intonasi. Dan yang ketiga adalah anda terlalu banyak berceramah satu hala. Tanya soalan. Bila anda tanya soalan, otak audiens dia akan mula berfikir, dia akan mula respon. Contoh, Abang Bat tanya anda, apakah nama ibu negeri Malaysia? Ibu negara Malaysia apa? Anda dah mula berfikir, sebab soalan akan menyebabkan otak kita akan respon. Kalau kena dengan gayanya lagi, mulut mereka dan mereka juga akan bertindak mengikut apa yang anda minta mereka respon. Nak belajar jadi seorang speaker yang bukan sekadar didengari tetapi dituruti? Follow Abang Bat dan komen soalan anda. Apa?